Tahun 2016, Amerika Syarikat memilih seorang presiden yang tidak pernah menjawat sebarang jawatan politik atau ketenteraan. Donald John Trump, seorang ahli perniagaan, ikon hiburan dan personaliti televisyen yang kini duduk di kerusi paling berkuasa di dunia. Kemenangan itu bukan sekadar kejutan politik. Ia menandakan kebangkitan gaya baharu kepimpinan. Politik berasaskan personaliti, bukan ideologi. Dan di belakang pentas Rumah Putih, ada seorang menantu muda yang akan menjadi pemain utama dalam haluan dasar luar Amerika. Namanya Jared Kushner. Jared Corey Kushner lahir tahun 1981 di New Jersey, seorang usahawan hartanah yang membesar dalam keluarga Yahudi Ortodoks. Beliau bukan tokoh politik, tapi darahnya sudah sebati dengan dunia perniagaan dan kuasa. Apabila berkahwin dengan Ivanka Trump pada tahun 2009, hubungan itu bukan sekadar perkahwinan. Ia adalah penyatuan dua dinasti kaya New York. Dan apabila Donald Trump menjadi presiden, beliau kini menjadi penasihat kanan Rumah Putih, bertanggungjawab terhadap isu paling sensitif dunia, Timur Tengah. Sejak hari pertama di Rumah Putih, hubungan Trump dan Israel menjadi luar biasa rapat. Trump memanggil Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai kawan lama. Namun di belakang komunikasi itu, Jared Kushner memainkan peranan lebih besar daripada yang ramai tahu. Happy birthday again. Secretary, how are you? Good. I'm going to join you this afternoon. Jared menjadi saluran sulit antara Washington, Tel Aviv dan negara-negara Teluk. Beliau berunding secara peribadi dengan putera mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, dan pemimpin Emirat Arab Bersatu, Mohammed bin Zayed. Dari pejabatnya di West Wing, Jared menyusun semua strategi Amerika di Timur Tengah. Tahun 2018, dunia Islam dikejutkan dengan satu keputusan besar. Donald Trump mengumumkan bahawa Amerika Syarikat akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Langkah itu menamatkan dasar natural Amerika selama puluhan tahun. Israel meraikan, dunia Arab membantah. Tetapi di balik semua itu, Jared Kushner ialah perancang utama keputusan tersebut. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Israel recognizes Jerusalem as its capital. So do Palestinians. The disputed status of the city has driven every embassy from it. Israeli government data show 86 countries maintain their embassies in Tel Aviv. As of 2006, none are in Jerusalem. Since the 1967 war, Israel has administered the city, though the international community largely sees the ultimate status and control of Jerusalem still subject to negotiation. Kushner melihat langkah itu sebagai simbol kekal sokongan Amerika terhadap Israel. Satu mesej yang jelas bahawa era baharu sudah bermula. Tahun 2020, dunia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah berlaku. Israel menandatangani perjanjian damai dengan Emirat Arab Bersatu dan Bahrain, dinamakan The Abraham Accords. Jared Kushner ialah arkitek perjanjian itu. Beliau memujuk, berunding dan menukar janji politik kepada kepentingan ekonomi. Negara Teluk mula membuka ruang diplomatik dengan Israel tanpa menunggu penyelesaian isu Palestin. Trump mengisytiharkan perjanjian itu sebagai kejayaan besar untuk keamanan dunia. Namun ramai penganalisis melihatnya sebagai langkah realistik, pendamaian tanpa keadilan. Walaupun berjaya di luar negara, Trump berdepan kekacauan di tanah air sendiri. Pilihan Raya 2020 menyaksikan kekalahannya kepada Joe Biden. Kerusuhan di Capitol Hill mencemar warisan pentadbirannya. Namun, gerakan Make America Great Again tidak pernah mati. Trump terus mempengaruhi jutaan penyokong, sementara Jared dan Ivanka menarik diri dari politik buat seketika. Empat tahun kemudian, pada pilihan raya 2024, sejarah berulang. Donald Trump kembali memenangi kerusi Presiden Amerika Syarikat. Kemenangan itu menandakan kebangkitan semula gaya politik nasionalis, keras terhadap imigrasi dan tegas terhadap dunia Islam. Finally, someone who doesn't care if he's part of their club or not, which makes him part of our club. Trump kini bukan sekadar tokoh politik,
tetapi simbol penentangan terhadap sistem politik tradisional Amerika. Dan sekali lagi, dunia tertanya-tanya apakah Jared Kushner akan kembali ke dalam lingkaran kuasa. This movement's been there and it was looking for the right leader to say we matter. Kemenangan kedua Donald Trump bukan sekadar peralihan kuasa. Ia membawa makna lebih besar. Amerika kini kembali ke era politik berasaskan kekuatan ekonomi, nasionalisme dan pakatan strategik yang memihak kepada sekutu lamanya, Israel dan negara teluk. Dunia Islam pula berdepan cabaran baru, diplomasi yang menuntut realiti, bukan adilisme. Bagi banyak pemerhati, inilah babak baru geopolitik global, di mana peranan Amerika di Timur Tengah bukan lagi soal siapa kawan, siapa lawan, tetapi siapa yang sanggup membayar harga untuk kekal berkuasa.